Pernah tak anda fikir sekejap, setiap saat dalam badan kita ni, setiap satu sel sedang buat keputusan yang sangat penting. Apa yang boleh masuk dan apa yang kena tunggu kat luar. Dia macam satu sistem kawalan sempadan yang super canggih. Tapi macam mana ia berfungsi kan? Inilah persoalan utama kita hari ini. Macam mana sel-sel ni buat kerja? Jawapannya terletak pada satu misteri yang kita akan selesaikan sama-sama guna sesuatu yang nampak macam biasa-biasa je, tapi sebenarnya sangat hebat. Jom kita mulakan siasatan kita dengan watak utama cerita kita hari ini. Sebuah beg misteri yang bertindak sebiji macam sel dalam badan kita. Inilah dia, namanya tube whisking. Nampak macam beg plastik biasa je kan? Tapi sebenarnya, dia ada satu rahsia besar yang sama macam sel-sel kita. Kita akan isi tube ni dengan campuran glukosa dan kanji, letak dalam air dan kita tengok, boleh tak kita bongkar rahsia dia? Okey, setiap siasatan yang mantap perlukan persediaan yang teliti. Jom kita lihat macam mana kita nak sediakan eksperimen ni untuk pecahkan misteri tube whisking. Prosesnya senang je. Mula-mula, kita masukkan bahan bukti kita, iaitu larutan kanji dan glukosa, ke dalam beg ajaib ni. Lepas tu, kita rendamkan dalam air suling dan kita bagi masa 30 minit. Agak-agak apa yang akan jadi ya? Sekarang, jom kita kenal dulu dua suspek utama kita dalam misteri ni. Di sebelah sini, kita ada glukosa, molekul gula yang kecil dan ringkas. Sebelah sana pula, kita ada kanji, molekul karbohidrat yang jauh lebih besar, lebih kompleks. Ingat ya, perbezaan saiz inilah kunci kepada seluruh siasatan kita. Macam mana kita nak selesaikan kes ni? Mestilah kena ada alat forensik khas kan? Alat-alat ni akan tolong kita kesan kat mana suspek-suspek kita ni berada selepas 30 minit tu. Okey, kita ada dua ujian penting. Pertama, ujian iodin. Kalau dia terjumpa kanji, warnanya akan terus bertukar jadi biru hitam. Yang kedua, ujian Benedict. Kalau ada glukosa, lepas kita panaskan sikit, ia akan membentuk mendakan warna merah bata. Dengan alat-alat ni, tak ada molekul yang boleh menyorok. Okey, 30 minit dah pun berlalu. Sekaranglah masanya untuk pendedahan besar. Adakah molekul-molekul kita masih terperuk dalam beg atau ada yang dah berjaya melarikan diri? Jom kita tengok keputusannya. Wah, data tak pernah menipu. Cuba tengok ni. Di dalam tube whisking, dua-dua ujian positif. Maksudnya, kanji dan glukosa memang ada kat dalam tu. Tapi, yang paling menarik, tengok air dalam bikar tu. Ujian iodin negatif. Maksudnya, tak ada kanji kat luar. Tapi, ujian Benedict positif. Ini bermakna glukosa dah ada dalam air bikar tu. Jadi, inilah dia jawapannya. Molekul glukosa yang kecil tu berjaya loloskan diri keluar dari tube, manakala molekul kanji yang besar gedabak tu terperangkap kat dalam. Misteri kita dah hampir terungkai. Okey, kita dah tahu apa yang jadi. Tapi sekarang, soalan yang lebih penting. Kenapa? Apa rahsia sains yang bagi glukosa lepas tapi kanji terperangkap? Jom kita siasat lebih dalam. Kuncinya ada pada satu konsep ni. Membran telap memilih. Bunyi macam canggih kan? Maksudnya senang je. Tube whisking ni dan juga membran sel kita, dia ni sangat pemilih. Dia tak benarkan semua benda lalu ikut suka hati je. Cara paling mudah nak bayangkan dia, ia macam satu penapis atau jaring yang ada lubang-lubang yang sangat halus yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Dan macam inilah cara ia berfungsi. Bayangkan liang-liang halus pada membran tu. Molekul glukosa yang kecil molek tu senang-senang jadi menyelinap keluar. Macam pasir lalu kat penapis. Tapi molekul kanji yang besar tu pula, sangkut. Terlalu besar untuk lalu. Jadi dalam misteri ni, saiz adalah penentu segalanya. Jadi, keseluruhan eksperimen yang kita buat tadi, dengan tube whisking, glukosa dan kanji tu, semua tu sebenarnya hanyalah satu model yang ringkas. Untuk sesuatu yang jauh lebih kompleks dan sangat-sangat penting, membran sel sebenar yang ada dalam badan kita. Sama macam tube whisking, membran sel kita sentiasa membuat keputusan berdasarkan saiz, membenarkan nutrien kecil masuk sambil menghalang benda-benda besar yang tak sepatutnya. Ia umpama pengawal peribadi untuk setiap satu sel kita.
Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang menarik. Kita tahu sel kita perlukan juga bahan-bahan yang lebih besar daripada glukosa untuk hidup. Jadi, kalau membran sel kita ni pemilih sangat pasal saiz, macam mana pula ia nak bawa masuk bahan-bahan besar yang penting tu? Cuba fikirkan.